uh, PRU pada bila-bila masa, masa dah tak lama lagi. Sebenarnya bagi saya bila Syafiq Halim mengatakan untuk Tun Dr. Mahathir menjadi pengerusi Perikatan Nasional, saya rasa tak perlu. Ini pandangan saya, jangan bangkang lagi. Kenapa? Bagi saya sebenarnya hari ini biarlah orang yang berada dalam Perikatan Nasional itu sendiri yang menentukan siapakah yang akan menerajui Perikatan Nasional, iaitu daripada kepimpinan PAS, iaitu pemimpin-pemimpin daripada Bersatu itu sendiri dan parti-parti komponen yang ada dalam tu. Kerana kita kena faham, hari ini Tun Dr. Mahathir berada di luar kotak, okey, tidak berada di dalam kepompong Perikatan Nasional. Itu yang saya nampak. Jadi apa yang saya maksudkan, jika sekiranya Tan Sri Muhyiddin ini mempunyai jiwa yang besar, okey, dia adalah seorang pemimpin yang hebat, yang ingin melihat negara ini terus maju ke hadapan ataupun untuk menyelamatkan negara. Kalau tanya saya, sepatutnya Tan Sri Muhyiddin dah pass baton itu kepada Hamzah Zainuddin. Kenapa saya cakap Hamzah Zainuddin? Dari segi meritnya, okey, Hamzah Zainuddin pada ketika ini adalah ketua pembangkang. Okey, tak payah nak pening-pening kepala. Okey? Jadi bila mana Tan Sri Muhyiddin masih lagi berkeras dia nak jadi calon Perdana Menteri buat kali kedua, dan inilah mulanya pecah orang kata pelbagai orang kata bangkangan dan sebagainya, terutama sekali daripada kalangan PAS. Tetapi kalaulah Tan Sri Muhyiddin itu orang kata pass baton secara mudah, okey, kepada Hamzah Zainuddin, saya rasa orang PAS pun tak akan question, kerana dari segi meritnya Hamzah Zainuddin memang sepatutnya diberi laluan untuk bukan sahaja mengetuai ataupun mengepalai parti Bersatu, malah di dalam Perikatan Nasional itu sendiri, kerana di dalam parlimen Hamzah Zainuddin sebagai ketua pembangkang. Itu faktanya. Okey. Nombor dua, dan dalam masa sama, jika sekiranya bukan Hamzah Zainuddin, okey, Tan Sri Muhyiddin kena pass baton kepada sama ada kepimpinan PAS. Dan ada meritnya juga beri laluan untuk kali ini kepada pemimpin-pemimpin PAS. Kerana dari segi komposisi kerusi di dalam parlimen itu